Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Kali ini kita bertemu lagi dalam rangka hendak memenuhkan, hendak menyempurnakan madah ataupun subjek fardu ain kita. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahaskan berkaitan dengan ilmu fiqh, dan perbahasan ini telah dilalui separuh ketika mana kita menjalankan kelas secara online. Dan kali ini kita akan mulakan, kita akan ulang semula, tapi kita akan baca secara lajulah untuk kita nak sampai kepada tajuk yang kita berhenti hari itu, iaitu kita berhenti pada tajuk tayamum. Jadi kita mula balik, masuk pada permulaan bahagian ketiga, iaitu kitabus solah. Kitab membicarakan berkaitan dengan sembahyang. Jadi tanpa buang masa kita teruskan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim khair. Jadi sebelum terlupa, kita masih lagi membacakan kitab Hidayatus Subyan. Kita masuk terus kepada bab fiqh, iaitu kitabus solah. Qala al-musannif, kata pengarang kitab, ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Jadi hari ini kita nak mula bicara berkaitan dengan hukum-hukum yang berkait dengan sembahyang. Bermula makna sembahyang pada syarak, iaitu jadi di sini didatangkan makna sembahyang pada syarak. Jadi makna sembahyang ni dia ada dua lah, pada syarak dan pada lughah, pada lughawi. Jadi kalau kita sebutkan sembahyang, makna sembahyang tu pada lughah dengan makna doa, doa. Jadi sembahyang tu artinya doa. Asal perkataan salla yaslu salatan, kan? Asal perkataan yang dimaknakan dengan doa. Tetapi makna sembahyang pada syarak yang disebutkan kat sini, iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'id makhsusatin. Ini yang disebut di dalam kitab ni makna ataupun pengertian sembahyang pada syarak. Makna ataupun pengertian sembahyang pada syarak. Jadi pengertian sembahyang ini yang disusun oleh ulama, yang tidak disebut di dalam Al-Quran ataupun hadis, tetapi dengan kecerdikan dan kepintaran para alim ulama ni, dia menyusun satu pengertian ataupun satu makna yang merangkumi akan sembahyang. Jadi apa itu sembahyang? Inilah sembahyang. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Jadi makna dia apa? Artinya kan sembahyang itu apa? Beberapa perkataan. Sembahyang ni kan dikaitkan dengan beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Di dalam sembahyang dia ada kan bacaan, perkataan lah, ataupun perbuatan, perlakuan, beberapa perkataan dan perbuatan. Dan ada di dalam perkataan, beberapa perkataan dan perbuatan ni, ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang fardu, ada yang sunat. Yang dimula akan dia akan beberapa perkataan dan perbuatan itu dengan takbiratul ihram. Jadi apa yang dikatakan sembahyang itu, iaitu beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi akan beberapa perkataan dan perbuatan itu dengan salam, kan?
dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itulah dinamakan sembahyang. Dan sedikit lagi ditambah dengan beberapa syarat tertentu. Jadi perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dan disertakan juga dengan beberapa syarat yang tertentu, maka itulah disebut sebagai sembahyang. Mengikut definisi takrif ataupun pengertian yang dibawakan oleh alim ulama. Jadi selesai dekat situ perbahasan tentang pengertian ataupun makna takrif bagi sembahyang yang dikehendaki oleh syarak, Dan seterusnya kita pergi kepada A iaitu syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang, bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Apa maksud syarat wajib sembahyang? Maksud dia, kalau mudah katalah, syarat wajib sembahyang ni maknanya siapa mencukupi syarat maka wajib atas dia sembahyang. Siapa yang cukup syarat-syarat wajib ni maka dia wajib sembahyang. Kan? Jadi ada berapa syarat wajib sembahyang ni? Dekat sini disebut ada 5. Ada 5 syarat wajib sembahyang. Maknanya siapa yang mencukupi kelima-lima syarat ini maka wajiblah ke atas dia itu sembahyang. Dan dengan makna kalau dia tak sembahyang berdosa lah. Tak ada keuzuran bagi dia bagi 5 golongan ini. Jadi yang pertama syarat wajib bagi sembahyang. Syarat wajib sembahyang itu yang pertama Islam. Islam. Jadi siapa-siapa yang beragama Islam, yang menganuti akan agama Islam, maka dia wajib bagi dia tu sembahyang. Kalau dia Islam tapi tak sembahyang, kalau kita tengok hari ni ramailah tengok pada masyarakat ni ramailah orang yang Islam tapi tak sembahyang. Sedangkan dengan dia tu beragama Islam maka wajib ke atas dia sembahyang. Tapi dia tak sembahyang maka maka tertanggung pada dia tu dosalah, dosa besar, meninggalkan akan sembahyang. Itu yang pertamalah Islam. Jadi orang selain daripada Islam, orang kafir tak wajib sembahyang. Kalau disembahyang pun tak sah. Sebab kalau kita tengok dekat bawah tu syarat sah sembahyang sama juga Islam. Maka kalau orang kafir dia nak sembahyang tak sah juga sebab dia tak masuk Islam juga. Jadi syarat wajib dia tak memenuhi, syarat sah sembahyang pun dia tak penuhi bagi orang kafir ni. Maka dia tak wajib sembahyang dan kalau dia sembahyang pun tak sah. Tapi dekat akhirat nanti dia kena seksa, dan dihumbankan ke dalam neraka kerana tak masuk Islam dan tak sembahyang. Kedua-duanya sekali diseksa. Bukan kita kata Islam ni dibebani dengan kewajipan sembahyang, orang kafir tak wajib. Bukan tak wajib tu tak kena apa-apa, bahkan nanti di akhirat dikenakan ke atasnya seksa bagi orang kafir. Seksa kerana kafir dan seksa kerana tidak melaksanakan kewajipan-kewajipan yang diberati ke atas orang Islam. Kemudian yang kedua akil. Akil ni dipanggil isim fa'il. Isim fa'il bermaksud orang yang berakal. Jadi sesiapa yang berakal dengan makna dia tidak gila, dia tidak koma, dia tidak hilang akal, dia tak pengsan, maka selain daripada tu semuanya wajib sembahyang. Wajib sembahyang kalau akalnya waras, akalnya sempurnalah, sempurna akal dia.
berbeza dengan orang yang tidak berakal, seperti mana orang gila, orang yang koma, orang yang pingsan, maka tidak wajib atasnya tak wajib ke atasnya sembahyang, tak wajib, kan. Jadi kita yang berakal wajib ke atas kita melakukan ibadah sembahyang. Jadi ini secara ringkaslah, kita pernah lalu dah benda-benda macam ni. Kita nak cepatlah. Yang pertama Islam, yang kedua akil, yang ketiga baligh. Baligh ni dengan makna apa? Baligh ni dengan makna cukup umur. Orang yang sampai umur baligh, dan cukup umur lah. Maka apabila seseorang baligh, sama ada baligh dengan keluar air mani, baligh dengan umur, ataupun baligh dengan keluar darah, kan, maka terbeban ke atasnya kewajipan sembahyang. Terbeban ke atasnya kewajipan sembahyang bagi orang yang dah akil baligh. Tapi dekat sini kita nak tekankan sedikitlah, walaupun kewajipan sembahyang itu, kan, kewajipan sembahyang itu kita dibebani selepas daripada umur baligh, tapi kat sini kita kena tekankan juga bahawa memang kanak-kanak yang belum baligh tidak wajib ke atasnya sembahyang, tetapi wajib ke atas kedua ibu bapanya menyuruh dan mengajar bagi anaknya itu yang belum baligh, ajar apa? Ajar supaya sembahyang. Ajar sembahyang dan suruh sembahyang. Wajib bagi kedua ibu bapa. Seperti mana disebut dalam hadis lah, kan, ajarilah anak kamu sembahyang, ajar dan suruh ajar anak kamu sembahyang, kan, seusai ilmu, seusai umur 7 tahun. Umur 7 tahun tu dah ajar, dah suruh anak sembahyang, walaupun ke atasnya tak wajib lagi, tak dibebani dengan kewajipan lagi, tak menanggung kewajipan lagi, tapi mesti kena, sebagai ibu bapa mesti kena suruh, mesti kena ajar, dan pastikan dia sembahyang seusai umur 7 tahun. Dan kalau umur 10 tahun dia tak nak sembahyang, rotan. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Kalau tak suruh, tak ajar, tak pastikan, maka kedua ibu bapa berdosa. Kemudian yang keempat, iaitu suci daripada haid dan nifas. Bagi perempuan yang selain daripada waktu haid dan selain daripada waktu nifas, maka wajib bagi dia sembahyang. Berbeza dengan orang yang haid, tak wajib sembahyang dan tak wajib qada pun, kan. Dan begitu juga orang yang nifas. Orang haid dan nifas tidak wajib ke atasnya sembahyang. Jadi berkaitan dengan haid dengan nifas ni kita ringkaskan, sebab nanti kita akan masuk tajuk khas, tajuk berkaitan dengan haid dan nifas. Kat situ dia akan ulas panjang lah. Kemudian yang kelima, masuk waktu. Apabila masuk waktu, maka wajiblah ke atas seseorang yang mukallaf kan bersembahyang, walaupun kewajipan itu dipanggil kewajipan yang wasi', yang luas. Kan, kita nak sembahyang awal waktu boleh, pertengahan waktu boleh, akhir waktu pun boleh, asalkan jangan keluar waktu. Tapi digalakkan kita, disunatkan kita untuk sembahyang ataupun solat pada awal waktu, dan ganjarannya besarlah orang yang menyegerakan akan ibadah solat. Jadi setakat itu sahaja hari ini berkaitan dengan takrif ataupun pengertian solat, dan kita masuk juga pada perbahasan syarat wajib sembahyang yang 5, iaitu siapa-siapa yang memenuhi akan 5 syarat ini ataupun salah satu daripadanya, maka wajiblah ke atasnya sembahyang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.